Satu orang watak Perdana Menteri bergaduh. Tak puas hati pergi jumpa Perdana Menteri tu. Musakarah dengan dia. Apa tak puas hati? Tak perlu nak hasut orang. Nak benci orang sana. Buat live 3-4 pagi. Perdana Menteri pun sibuk berselimut sebelah isteri dia. Buat apa kau nak ajak orang mengumpat cerita buruk dia? Perdana Menteri tengah duduk kat rumah dia. Tengah layan dia punya logo Proton dia. Kau layanlah logo Proton kau kat rumah. Tak payah nak sibuk buat live 3-4 pagi hasut orang. Oh, Perdana Menteri macam ni. Kunyit lah, konyot lah, semua nak cerita. Allahu Akbar. Macam mana bala Allah tak datang? Tak puas hati, cari ulama' yang takwa, pergi rumah Perdana Menteri kat Putrajaya tu. Muzakarah, buat appointment. Apa tak puas hati, cakap. Ini cara Islam. Bukan hasut orang, cerita benda-benda fitnah yang tah ya, tah tidak. Allahu Akbar. Tuan, takutlah Allah. Tolonglah, takutlah Allah. Sebab kita duduk dalam negara yang sama. Kalau saya tak cakap, kan, saya punya tempat duduk ni pun Allah boleh tenggelamkan bila-bila je. Allah kata kau cakap, sampaikan aja. Hidayah milik Allah. Allah